Bahagian hadapan, tepi, belakang. Sebelum tu jom kita buat unboxing dulu. Ada helmet, buku manual dan stiker. Okay guys, jom kita unboxing helmet ni. Ni adalah KYT TT Revo Genoria Replica. Memang cun lah design dia. Belakang dia ada corak macam sushi-sushi sikit. Atas ni macam ada corak bunga-bunga. Tengok dia punya line, dia punya splash mark. Memang cantik lah. Helmet ni ada ECE 22.06. So memang standard yang sangat tinggi lah. Kat bahagian depan ni dia ada pin lock. So bila kita buat laju dia takkan terbang lah. Design dia memang sangat-sangat aerodynamic. Dan dia main dengan spoiler yang kita boleh tambah. Macam jom kita pasang spoiler pula. Nak pasang spoiler dia pun tak susah sangat. Sebab untuk TT Revo ni dah tak pakai double side tape macam dulu. Dan ni senang. Visor ke spoiler ke semua pakai clip je. Kali ni cikgu pasang smoke visor. Senang sikit nak wrap. Macam malam hasil dia memang smart dan premium. Dah tambah spoiler ni terus nampak laju. Barulah nampak kacak dan bergaya kan. First impression cikgu rasa dia punya padding memang lembut lah. Cukup nice untuk tulang dengan muka cikgu ni. Siap dengan air curtain dekat bahagian bawah ni. Dia tak ada sun visor tapi cikgu dah ambil visor jenis smoke. Yang penting dia ada pin lock, double D-ring. Lepas tu bahagian tepi design dia memang sangat-sangat aerodynamic. Tambah dengan spoiler, auto nampak handsome lah. Ni bahagian atas, tepi, belakang, depan. Yang penting tutup visor, auto nampak handsome. Mudah untuk release. Kalau nak beli helmet ni, boleh tekan back. Jangan lupa follow, like, share, subscribe Cikgu Motovlog untuk video yang seterusnya. Jom nanti kita ride Ciwi dengan helmet ni.